Hello guys, welcome back to another video with City, and today I want to play Hypex survey for Minecraft PE. Saya rasa ada kat atasnya, itu dia. Dia punya apa alamat dia lah, pe.hypixel.net. Maksudnya dia apa, Hypex Pocket Edition Alpha www.hypex.net. Okay, enjoy. Dan kalau kau nampak, dia telah update untuk Christmas. Dan ada benda baru kau akan nampak sini. Kau boleh turun kat sini. Dan kau ingat dia lah beli. Nampak tu lah. Ya, ada kita. Itu dia. Ini dia champion je. Kepahal aku sepatutnya. Ni apa? Kalau survival aku tak ada sangat. Kill yang tak boleh better pun aku tak nak sangat. Saya mesti ni. Sepatutnya aku kat atas. Ni kepahal semua perempuan ni. Aku sepatutnya kat sini. Tengok. Sepatutnya aku kat sini. Berkasih. Tunggu. Okey. Dia tahu. Sepatutnya aku kat sini. Apa ni? Tipu Minecraft. Nama Melayu tak ada. Oh, ada Yuno. Aku ingat Yuno. Tak ada naik. Masuk tak boleh. No. Apa tu? Ni apa? Kami semua. Aku tahu apa game. Aku tahu game apa. Mungkin aku rasa game apa tadi. Game. Inilah yang kat Hypex ni dia punya coming soon tu. Kat ujung kali ni. Hari ni saya akan main upcoming game. Aku rasa game dia aku teka game kau. Kejahak. Okay. Kenapa lah tak skin orang ni? Tak ada lah kat skin aku ke apa ke. Okey, aku nak main hari ni. Aku nak main Blue Beta. Sebab aku tak pernah main Blue Beta dalam ni. Tu je aku tahu. Hui. Ya, aku naik dalam video. Kalau kau nak tahu, nak naik benda ni bukan senang. Sangat susah. Orang tu, dia lepas tu. Sangat susah nak naik atas ni. Sangat susah. Kau faham kotor. Dia sangat susah untuk naik ke atas. Memerlukan kepakaran yang berpakar-pakar. Okay, start game. Santa Claus. Yeay, Christmas. Jingle bell, aku dah kembang. Kita perlukan warna merah, warna putih, warna hitam. Berapa lagi boleh Santa. Okay, tu je aku rasa. Santa ada kasut hitam. Kasut hitam. Dah sini bodoh. Kasut hitam. Lepas tu dia ada stokin merah. Stokin merah. Kita buat tiga. Lepas tu dia akan, kalau kau tahu Santa lah big man ataupun Merry Christmas yang dia cakap tu, saya akan buat dia adalah the bigger man. Dia punya perut sangat besar. Dia sebesar perut. Aku rasa aku terbuat tepi sangat. Mampus lah. Kita naikkan ni, aku rasa satu lagi. About it. No, satu lagi. Okay. Tangan je dengan muka dia senang. Baru tahu Santa ada rambut dia warna putih. Kalau kau tak kenal Santa, mungkin korang tu tak pernah dengar kau ataupun korang baru lahir. Kalau kau tak sambut Christmas sekalipun, kau mesti tahu Santa kan. Santa ada janggut, dan janggut dia panjang, dan rambut dia, topi Christmas belakang dia tu. Apa? Oi, tak sini. Sini. Perut je besar. Buka kat atas ni. Lepas tu, aku rasa tinggi satu. Aku rasa tinggi satu better. Sebab dia adalah ada kombinasi kat tengah-tengah.
Christmas adalah Big Man. Christmas adalah Big Man. P-Max. Aku tekan lock keylong ni. Keylong ni. Okey. Lepas tu kita buat kepala dan tangan. Tangan dia mestilah pegang hadiah. Maksudnya kita kena gunakan masa yang baik. Dan kita perlukan ni dan topi, mata, okey dah ada. Kita buat kepala dia. Ni ke depan. Kepala dia. Aku buat besar ni kepala dia. Paling. Aku rasa kepala dia besar sangat. Aku buat 3 je. Aku rasa aku buat tepi ni lah. Mungkin dapat janggal. Oh, lupa dia ada topi. Jadi kita akan letak mata je kat sini. Dan mulut dia. Mulut dia. Dia punya. Dia mesti lagi lebih ke bawah. Janggut dia mesti kalau lebih ke bawah. Cepat masa nak habis. Buat tu. Kita buat tangan je. Tangan dia tak cukup. Okey, ini apa? Rumah Santa. Okey. Tapi tak apa pun. Aku rasa ni rumah Santa. Aku bagi pok sebab dia Why you lying? Always. Aku bagi pok sebab aku tak tahu apa dalam. Aku bagilah pok. Okey, ini adalah Christmas kena letupkan. Maybe. Aku bagi. Aku tak sempat tu. Jadi ini aku tahu dia dalam ni. Aku bagi book sebab aku tak tahu dalam tu ada apa. Ini adalah Santa. Santa pakai ni. Aku tak pernah tahu. Sebab dia lari tema. Okey, aku boleh accept ni sebab aku dah banyak kali. Tolong sok. Aku bagi book sebab aku tak tahu apa dalam tu. Ini aku bagi super book sebab dia tak buat apa-apa. Dia tulis BB. Hi, he atau H. BB lagi. Okey, aku kat bawah lagi. Kita boleh pecah naik atas. Okey, kita sangkut. Okey, kita kat luar. Kita akan bagi super book. Yang ni, dia adalah macam kena letupkan. Again. Aku bagi super. Ataupun, okey. Aku ada topi. Alamak. Apa aku kat sini? Aku bagi book. Sebab aku tak tahu. Ya, aku punya naik semua. Alah, semua ada kat luar. Aduh, aku punya masa aku punya semua ada kat luar. Aku lupa bye-bye ibu. Bagi aku okey. Bye. Bagi aku okey. Okey, bye. Okey, aku... Okey, sekejap lagi aku main tu. Famous Day. Aku tak nak main game ni. Aku nak main Famous Day. Sekejap lagi aku main Famous Day. Ni aku bagi super. Don't care. Part aku je kau tak keluar. Part ni. Part kau nak keluar pula. Gigi besar. Yeay, dia menang. Sebab dia aku nampak. Yeay. Walaupun aku nak meletup. Kalau aku punya tu boleh tengok. Semua aku rasa boleh menang. Tengok. Tu sikit. Weh. Aku
kosong. 3 point. Tak apa. 3 point tu penting. Aku bagi Simon say. Sayonara. Simon say, I coming to you. Because you best game ever. Aku nak naik atas kan? Aku lupa. Aku main lompat je tadi. Wih. Sikit. Saya nak cabar korang. Korang kena lompat atas ni. Lepas tu korang screenshot. Lepas tu hantar kat Twitter saya. 5cc underscore ski. 5c underscore c. 5c fy oh. Okay, fine. Dia banyak game baru. Okay, aku. Okay, tu. Yeay. Alah, tak lepas. Babi, aku you are lain. Keep move. I like to moving. You like to moving. I like moving. You like to moving. Yeah, I win. No. Plus 6. Yes. Matematik aku sangat cerdik. Kepanasan aku sangat laju. 1, 2, 3, 4. Kita ambil ni. Sorry. Okay, dah. Stop. Okay, yes. Now, pergi next game. Okay, aku tak sentuh. Aku pada atas. Okay, I won. Next game. Fly to the moon. Tu satu game baru. Okay. Abu nak. Bleh. Senang je cara dia pergi lompat tepi. Don't move. Why you move? Oh, kena lompat Aku tak pasal dia dah habis tu. Gosh. Yay, menang. Yes. Why? Yo. Diamond. Patutnya diamond is better. But kita nombor 2 ada seri. Okay, tak apa. Tu okay, second not bad. Aku dah pernah menang 4 kali daripada 7 perlawanan. Not bad. Okay, aku boleh accept. Dan kita lompat tadi. Ya, gitu aku. Ya. Okay. Aku boleh ambil pokok tak boleh. Oh, don't move. Why I move? Why? Say to me. Kau apa hal? Aku takkan buat silap lagi. Aku nak dapatkan 9 point kali ni. Lava. Aku. Sebaik. Pui. Keep move. I like to moving. You like to moving. Go back to lava. Yeah. Jumping mati padang. Aku nombor 1, bye. Kau nombor 2. Dia 3, 4, 5 dah semua sekali. Yeah. Gold boots. Ya, ada kita. Kita kena peka kali ni. Nani? Aku pakai betul ke? Why? 11. Yeah, aku dapat 8 markah sekarang. Sebab aku dah kalah 2 kali. Mana block? Diamond block. Oh, nani soy. Oh. Kajut aku je, bye.
Oh, beg tak pecah kan. Aku lebih kena peka. Kenapa kau peka? Aku lebih kena peka lagi. Kena peka lagi. Lagi. Don't jumping. Why you jumping? Tengok, ni peminat aku ni. Oh, dah. Ah. Aku tengok tepi-tepi pun nak buat bodoh. Aku nombor... Tak ada nombor lagi. Tapi aku nombor 7. Okey, tak apa. Aku tekan ni. Aku nombor 1. Tak lah. Jabalinda. Jabalinda. Baby. 9. Aku jemput. Jika engkau... Jika... Okay, kali ni aku kena peka. Peka. Peng. Okay. 1, 2, 3. Jangan lebih. Bye. 1, 2, 3. Okay. You done, man. For you, man. Put. Bam. Betul. Betul. Kau salah. Aku tunjuk benda jari tengah ni kat kau. Okey. Aku bagi jari paling besar ni. Ibu jari kat kau. Okey. Kau apa ni? Apa ni? Dia tutup. Itulah trik aku. Dia cakap don't ke apa? Tak pasal. Oh, don't jump. Why you? So kasih. Tak apa. Kau memang semua babi. Semua memang. Kau lompat lah. Lompat. Oh my god, my battery. My just battery. Save my life. My battery. My charger. Mana? Alamak. Mana baik? Aku tak jumpa. Tu pun satu game baru. 2. Ya. Aku dah hilang 2 markah. Aku rasa 3. Aku rasa 3. Aku tak usik. Aku tak faham lah. Dia suruh buka metali tu apa. Drop tu aku letak rabbit. Rabbit. Yeah. I win. Aku rasa aku dapat 7 tadi. Sebab aku teruk sangat. Boleh pergi ke depan ni. Tunduk. Ni bukan sebelah aku ni bukan. Aku rasa yang tu. Ya. Aku dalam kotak. Ya, aku dapat 6. Ya, nombor 3. Tak apa. Aku selfie dengan orang ni. Supaya nak tutup tu. Cepat. Okay guys, saya buat video ni dan see you next time. 9 minit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Mana aku? Okay, bye.